Hai korang, hari ini kita mancat korang. Sebelum tu kita beli barang dia korang. Lepas beli barang-barang cat tu, sampai-sampai jak pergi rumah bos ni, kita mancat korang. Ni. Cik Na bawa anak sekali, korang tengoklah. Dinding korang habis Muhammad conteng korang. Macam-macam dia lukis korang. Tapi tak apalah, kalau dia dicat ni eloklah. Tapi Cik Na bawa ni anak sebab kalau Cik Na buat satu orang tak boleh ni. Sebab naik pergi atas tengok tu, naik tangga. Kalau Cik Na yang gedebak ni naik atas, habis patah tangga tu. Tak apalah kan, kita ada anak bawa je lah. Sebelah tu dah siap korang, tinggal sebelah lagi. Lepas tu kita dah susun-susun barang semua, menyapu. Tengok tu dia mancat lagi bahagian atas. Lepas tu kita pusing-pusing apa lagi nak dibuat korang. Lepas tu kita dah buka langsi korang. Lepas tu susun lagi di sebelah ni korang. Susun lagi sampai siap. Sebab mancat yang banyak barang ni tak sama dengan rumah kosong. Kan? Kalau rumah kosong tu okey lah. Kalau rumah yang dah berbarang, banyak barang ni, aduh. Angkat sini, angkat sana. Okey, dah turunkan langsi. Kita buka lah korang, kita basuh. Lepas basuh kita jemur korang. Lepas tu kami balik korang. Lepas tu dah pagi tu kami datang balik lagi. 2 hari ni baru siap korang. Okey, dah sampai ni. Bukalah pagar korang, masuk dalam rumah korang. Lepas tu pergi belakang korang. Tengok tu rumput dah naik korang. 2 minggu cuti korang. Bos balik kampung. Jadi ya, Cik Na pun bawa lagi anak ni. Tolong kasih bersih di belakang. Banyak semut korang. Banyak sangat semut. Tengok lada pun sampai terpotong. Tak apalah. Okay, korang dah siap korang. Tengok tu. Hijau-hijau dia dah hilang. Okey, kita masuk, dah siap, kita pergi lagi bahagian dalam korang. Kita pasanglah langsi. Dah kering kan? Ni kemarin mestilah dah kering kan? Ni pasang dia ni guna besi-besi ni. Aduh, susah korang. Dah lah mata kabur. Tapi pakai spek okey lah. Okey, yang pasang ni anak Cik Na, tengok tu. Kalau Cik Na memang tak boleh lah naik macam ni, habislah korang patah semua. Okey, ini yang terakhir korang. Dah siap. Lepas tu kita pergi lagi bahagian kerusi korang. Kita nak basuh-basuh ni korang. Dah lama tak basuh korang. Cuti-cuti ni, jadi kita basuhlah. Budak-budak tak ada kan. Nanti hari Sabtu ni orang balik korang. Jadi sebelum orang balik tu kita bersih-bersihkan lah korang. Kita cuci lah semua apa yang boleh dicuci korang. Kan? Dan itu memang kerja Cik Na kan? Tak macam tu. Okey, sekarang kita ada